Belakang saya ini adalah Volkswagen Touareg R-Line. Sebagai salah satu SUV mewah terkemuka dalam market, Volkswagen Touareg R-Line edisi paling baharu ini bukan sekadar kenderaan. Ini adalah kejutaraan Jerman yang menggabungkan kemewahan, teknologi canggih dan performance yang tinggi. Dalam video hari ini, kita akan uji model terkini Touareg R-Line dan kita akan emulate perjalanan balik raya dengan tunjuk result dalam dua device ni, DB meter and vibration meter. Dua device ni akan fokus khusus pada tahap bunyi dan getaran dalam kabin, di samping menonjolkan ciri uniknya seperti sistem suspension udara, enjin V6 3 liter TSI berserta 4Motion, lampu HD Matrix IQ Light dan sistem night vision. Kita juga nak kongsi sebahagian pengalaman memandu daripada Kuala Lumpur ke Dungun, Terengganu untuk kita faham macam mana SUV ini tangani pelbagai keadaan jalan raya. Dengan gunakan decibel meter, kami akan uji tahap kebisingan dalam kabin Touareg R-Line pada kelajuan 80 km per jam, 100 km per jam dan 120 km per jam. Sebab dia simple, perjalanan raya adalah memenatkan. Dan kalau kita boleh pilih, kita nak pencemaran bunyi serendah mungkin semasa memandu. 80 km per jam. 50.3 dB. Speed 80. Memang cukup senyap. Rendah. Okay, naik kepada 100. Okay, sekarang dah speed 100. Okay, naik speed 100. And last kali cuba pergi 120. 120. Ini adalah paras max. Hasil untuk kereta ni mengagumkan. Pada 80 km per jam, bacaan desibel menunjukkan 50.3 dB, hampir setara dengan bisikan perlahan. Pada kelajuan 100 km per jam, tahap bunyi meningkat sedikit pada 54.9 desibel, tetap lebih senyap berbanding pesaing dalam segmennya. Even dah sampai 120 km per jam, bacaan hanya mencecah 73.5 desibel. Untuk perbandingan, 73 desibel bersamaan dengan tahap di dalam sebuah restoran fine dining. Kesan penempatan bunyi yang luar biasa datang dari penggunaan kaca akustik, lapisan vibration blocking di lantai serta reka bentuk aerodinamik yang meminimumkan gangguan angin. Dalam standard interior kereta, tahap bunyi interior kereta ini adalah pada tahap yang sangat rendah. Kemudian penggunaan adaptive air suspension system. Suspension ini memainkan peranan penting dalam memastikan keselesaan keseluruhan model SUV besar Jerman ini. Fungsi dia bukan cuma absorb gegaran yang ada pada permukaan jalan. Suspension ini juga secara automatik akan menurunkan ketinggian kenderaan pada kelajuan tinggi, mengurangkan air resistance dan meningkatkan kestabilan. Gabungannya dengan tayar berprofil rendah yang dilengkapi teknologi kontra bunyi menjadikan Touareg R-Line sebuah oasis yang senyap di tengah kesibukan jalan raya. Sekarang kita nak buat test. Untuk dapatkan vibration test, kita kena letakkan di kawasan yang keras, jangan dekat sekeliling kita, dan saya akan letak je lah. Sekarang permanduan pada 80 km per jam. Let me test first. 0.06 milisecond 0.06 bacaan 0.06 untuk jarak 80 km per hour. And then naik 100. Dah 100. Naik 0.08 bacaan 0.08 ms tu bila kita memandu pada 100 km per hour. And last kali pada 120 km per hour. Go! Tapi saya rendah tu 0.08 naik 0.01 0.01 daripada yang tadi. Ujian getaran menggunakan vibration meter turut membuktikan kelebihan Touareg R-Line. Pada kelajuan 80 km per jam, getaran dalam kabin hampir tidak terasa dengan bacaan alat berada di bawah 0.6 meter per second square. Indikator yang sangat baik untuk keselesaan penumpang. Pada 100 km per jam, bacaan vibration meter ini pada 0.0 meter per second square. Even pada kelajuan 120 km per jam pun, sistem air suspension berjaya mengekang getaran ke tahap yang sama juga, iaitu 0.0 meter per second square, mengekalkan kawalan yang lancar tanpa mengorbankan kestabilan.
So memang nampaklah bila duduk dekat dalam kereta ni pada kelajuan tinggi disebabkan air suspension yang berfungsi, and air suspension pula adalah jenis adaptive. So dia punya absorption of dia punya gegaran semua tu agak baik lah. Nak bandingkan kereta-kereta lain, it could go up until 1 point something pada kelajuan yang even bawah 100 pun. Disebabkan penggunaan air suspension, dia akan membantu sangat lah. Plus dia adalah jenis adaptive, jadi untuk second hand punya absorption tu lebih ni lah. Plus bukan air suspension saja, dia even gunakan ada anti-shock punya mat macam tu lah for this particular car. Reka bentuk struktur badan yang rigid dan penggunaan bahan komposit ringan turut menyumbang kepada pengurangan getaran. Perkara ini bukan sekadar soal keselesaan tapi juga mencerminkan ketahanan dan kualiti pembinaan kenderaan yang dirangka untuk jangka masa panjang. Volkswagen memang tak ada kompromi dalam aspek keselamatan. Kalau ingat video Golf yang demo yang slowly dia macam menjonjot waktu dia slow ke bahu jalan tu, kan Volkswagen tu. Balik raya kita jauh daripada rumah dan ciri keselamatan jadi makin diperlukan. Sistem HD Matrix IQ Light yang dipasang pada Touareg R-Line menawarkan penyinaran adaptif dengan 38,000 LED yang boleh dikawal secara individu. Lampu ini secara automatik menyesuaikan corak cahaya mengikut keadaan jalan, sama ada ketika membelok, melalui kawasan gelap atau mengesan kenderaan hadapan tanpa menyilaukan pemandu lain. Lagi menarik, sistem Night Vision menggunakan kamera infrared untuk mengesan pejalan kaki atau haiwan sehingga 130 meter di hadapan. Nak yang balik ceruk jauh tu kan, paparan pada dashboard digital akan memberi amaran visual dan bunyi, sementara sistem brake bersedia untuk tindakan segera. Teknologi ini amat berguna ketika melalui jalan-jalan kecil di kawasan luar bandar ataupun dalam keadaan kabus tebal. Di bawah hood, enjin V6 3 liter TSI berkuasa 340 PS dan torque 450 Nm memberi acceleration yang mantap. 0 to 100 km/h dalam 5.9 saat pada SUV yang direka untuk selesa. Namun kehebatan Touareg R-Line bukan sahaja terletak pada angka semata-mata, tetapi juga kuasa yang dihantar dengan lancar melalui 8-speed Tiptronic automatic suspension system dan sistem pacuan 4 roda 4Motion. Sistem 4Motion dengan pengagihan torque adaptif bukan untuk off-road semata tau. Dekat jalan biasa ni, dia akan bagi traction optimum ketika seleko ataupun melalui permukaan licin. Mod pemanduan macam sport ataupun comfort membolehkan pemandu menyesuaikan respons enjin, suspension dan steering mengikut preference masing-masing. Daripada keseronokan memandu sampailah keselesaan paling maksimum, kereta ni boleh buat semualah. Macam saya cakap tadi, kita nak emulate balik raya. Cabaran saya pula, saya syuting ni time puasa. Jadi saya pilih untuk drive dari arah Damansara ke Dungun. Saya mulakan perjalanan adalah pukul 3 petang. Tapi saya tak terus ke Dungun. Apa yang saya buat? Saya singgah Cameron Highland. Perjalanan Cameron Highland, saya cuba capture perbezaan Touareg dengan kereta yang lain yang pernah saya naik sampailah ke Tanah Rata. Mula memang skeptikal sebab SUV ni besar. Betul ke boleh lalu ni? Jalan Cameron kan kecil. Apa? Lagi lincah daripada kereta lain. Saya suspect kan air suspension yang bergabung dengan torque tinggi bagi saya confidence untuk panjat Cameron Highland ni. Tidur semalam, more. Esoknya, settlekan apa yang patut dan terus ke Dungun. Turun relax, lalu Sungai Koyan sampailah ke Rauk dalam 50 km dan straight 200 km lagi sampailah ke kampung saya sendiri, Dungun. Untuk perjalanan ni pula saya nak test benda yang sama tapi pada jarak yang lebih jauh. Sebab balik raya kan, kita tengok ada je orang balik JB ke Perlis. Cabin kereta ni memang senyap. Korang boleh dengar sendiri ambience, saya tak ada edit. This is the sound yang sampai. Membolehkan saya untuk nikmati muzik kegemaran tanpa gangguan luar biasa. Lagi best, gegaran di dalam kereta yang hampir tiada. Nilai yang sudah pun kita uji sebentar tadi. Ini perkara yang amat saya hargai sebab saya jenis senang mabuk lah masa main telefon sebagai penumpang, dan mabuk adalah haram di bulan puasa. Satu lagi aspek yang buatkan perjalanan saya jauh lebih selesa adalah tempat duduknya yang premium. Kerusi dengan fungsi ventilation kualiti tinggi sebab memang beza ventilated seat memang ada
ada kualiti beza-beza yang this is the highest one lah. Make sure yang saya tetap sejuk dan selesa, terutama sekali dalam cuaca panas ni lah. Kemudian sistem penghawa dingin 4 zon membolehkan setiap penumpang menetapkan suhu mengikut keselesaan masing-masing, menjadikan suasana dalam kabin yang lebih menyenangkan. Memang selesa. Saya pun memang kagum lah dengan ciri memori yang ada dekat tempat duduk penumpang. Biasanya ciri ni hanya untuk pemandu je, tapi Volkswagen ni memang tak ada kompromi lah dengan Touareg Align yang 2025 yang sebelum ni pun. Hanya dengan one touch, kita cuma perlu touch dan kedudukan posisi tempat duduk kita akan dilaraskan pada position yang lebih ideal tanpa perlu tetapkan pun secara manual. Kita dah set, tekan 1, 1, 2, 3, tekan set, and then next time tekan saja balik. Saya sampai ke Dungun petang juga kan, macam yang saya expect lah. Tak ada letih, tak ada lesu. Sedangkan kita tengah puasa ni. Puasa. Bukan cakap puasa sebab ni bulan puasa, tak. Memang saya puasa. Dan memandu kereta ni buatkan saya sedar lah yang engineering hari ini jauh lebih berbeza daripada engineering zaman dahulu, walaupun tidak boleh dilihat dengan mata kasar. This is kita punya pengalaman memandu lah. I quite surprised, and atas highway LPT sangat berbeza daripada segi pemanduan dan juga style yang kita boleh pilih dengan mode yang ada dan music yang datang daripada sistem Dyna Audio. This is so high quality, you know. Memang sangat-sangat berbeza, and saya boleh nampak kereta ni pada 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang masih lagi relevan pada reka bentuk luaran dan juga dalaman. Memang. And then ada CarPlay. Sebab saya sendiri kat sini saya pakai CarPlay, senang. Lagu saya sendiri, and podcast pun saya tengok sendiri, dengar sendiri. Benda-benda macam tu. So that's it. Gitu. Volkswagen Touareg Align bukan sekadar SUV mewah. Ini sebuah kenderaan yang bijak mengimbangkan performance, teknologi dan keselesaan. Dengan tahap bunyi dan getaran yang hampir tiada tandingan, ia sesuai untuk mereka yang mengutamakan ketenangan dalam pemanduan harian. Sistem keselamatan macam Night Vision, IQ Light, dia pun menjadikan setiap perjalanan malam lebih yakin. Kereta ini adalah antara kereta terbaik untuk dimiliki, bukan sahaja untuk raya, malahan segala aspek bawa pergi kerja. Dan road presence kereta ni cukup baik untuk kita tunjukkan sebagai first impression business meeting. Saya tahulah sebab saya dah buat job log 1. Bagi peminat pemanduan jarak jauh, kombinasi enjin V6 dan 4Motion menjanjikan penguasaan di pelbagai medan, sementara suspension udara memastikan badan tidak lesu selepas berjam di jalan raya. Touareg Align layak dianggap sebagai all-rounder premium, sebuah kenderaan yang tidak hanya memenuhi tetapi melampaui jangkaan. So, saya kirim subscribe to this channel sekarang, sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Jumpa lagi lepas ni. Bye.